Saga terbaru ini. Bukan. Okey. Ini. Saga terbaru ini dah launch. Bulanan bayaran dan gaji awak perlu berapa untuk dapatkan dia? Mari, I kasih kira bagi you. So, ini kali Saga terbaru ni dah banyak upgrade. Sekarang datang dengan 3 variants, standard, executive dan juga premium. Engine dengan 1.5 liter, sekarang ada CVT atau 480 punya pilihan untuk you. Dan dalam dengan sangat premium dan atas punya interior, you dapat wireless Android Auto, Apple CarPlay dan airbag dah upgrade ke 6 biji. So, how do you think dengan kereta ni? Sebelum ni ada manual punya version, dah tak ada. Hanya semua auto. Okay? So, harga standard dengan RM38,990, executive dengan RM45,000 dan top spec premium dengan RM50,000. Ini yang official price. Kalau early bird sebelum 31 Disember 2025 lagi tolak RM1,000. So, dengan harga ini, biasa beli satu kereta baru, you perlu bayar down payment 10%. So, kita kira interest rate yang paling tinggi sekali dengan 3.5% per annum bayaran bulanan. Kalau dengan tanpa rebate punya harga standard dengan sebulan RM427, untuk eksekutif dengan RM493, kalau premium dengan RM548. Ini yang tanpa rebate punya. Kalau order Saga ni dengan rebate punya harga bulanan dia adalah RM416 bagi standard dan RM482 untuk eksekutif, RM537 untuk premium. So, dia punya harga beza lebih kurang RM10 lebih sahaja. So, kalau you beli dengan rebate punya harga, agak you setiap bulan lagi boleh beli satu cawan Starbucks yang paling murah sekali punya. Ya. So, beza actually tak banyak. So, tengok korang nak rebate ke tak nak. Actually, beza tak banyak saja. Okay? So, mungkin you tak sangat urgent nak guna kereta. Boleh tahan sikit lah. Mungkin nanti lagi ada rebate yang lebih besar, kita tak tahu. So, installment yang you bayar untuk setahun, untuk standard lebih kurang RM5,124. Eksekutif dengan RM5,916. Premium dengan RM6,576. So, compare dengan yang dapat rebate punya, actually lebih kurang RM132 punya beza sahaja. So, korang sendiri tengoklah. Mau beli sekarang ke atau lepas ni? So, tahun lepas, government ada announce satu subsidi untuk kereta lama. You trade in kereta lama dan you dapat subsidi dari government. Kalau government subsidi RM1,000 untuk you dan dealer lagi bagi you RM1,000, so you total dapat RM2,000. Ini mungkin you dapat lebih diskaun dari sini. So, untuk road tax sekarang dah 1.5 liter dengan RM90 setahun. Kalau previously 1.3 liter hanya RM70 saja. Actually okay je lah. Lagi insurance. Kalau ini register as kereta baru, tak ada NCD, boleh tolak 55%. Bagi standard, you perlu bayar RM1,293. Jika dengan eksekutif, lebih kurang RM1,500. Lagi untuk premium dengan RM1,579. Jika you dengan NCD, tolak 55%, lagi rendah lah. So, bagi standard, dengan RM582 saja. Dan bagi eksekutif dengan RM652. Premium dengan RM711. Ini actually insurance company nak you drive kereta dengan safety, jangan claim insurance. So, you dapat diskaun yang banyak. Lagi, maintenance ini semua kira balik ke kilang. Maksudnya, masuk ke Protomia Workshop servis kereta ni. Okay? So, dengan 5 tahun, estimate setahun dengan standard variant dan executive, 1 tahun lebih kurang RM600 sahaja. Ini harga tanpa tayar. Hanya maintenance dan wear and tear saja. Untuk premium, tinggi sedikit saja dengan RM618. So, overall, setahun you perlu bayar untuk Saga terbaru ini adalah RM6,400 bagi standard
Kalau eksekutif dengan RM7,257. Jika dengan premium, itu tinggi sikit lah, RM8,000 setahun. Overall punya expenses dah dekat sini. You punya question, gaji saya berapa baru boleh dapat kereta ini? Okay, kita akan sedia satu table untuk you. So kalau you baru keluar kerja, okay, dapat minimum salary paid saja dengan RM1,700, recommend ambil yang standard saja. Dapat kereta ni akan ambil 30% of your income. Okay, kalau you nak paling safe dengan standard, you punya gaji at least RM2,700 ke atas. Okay, tapi kalau you nak, I nak ada ADAS, ada wireless Apple CarPlay, nak itu tail lamp yang sangat fancy, okay, nak premiumnya, okay, at least dengan RM2,200 punya gaji baru beli dia. Jangan, I tahu kita ada kira 40% of your income dengan RM1,700 nak beli kereta ni, bukan tak boleh. Nanti you tak dapat untuk bayar installment, you headache. Kereta kena tolak, itu susah. So, always play safe. Okay, kawan? Recommend gaji at least RM3,300 baru beli yang premium spec punya. So, inilah dia untuk dapatkan Proton Saga yang terbaru ini. You nak yang standard punya atau yang nak executive atau yang premium punya? Kasih komen. Dan jangan lupa tekan subscribe dan loceng follow bank untuk kila gaji awak boleh dapat kereta apa seterusnya.